Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back saya punya video channel saya. Hari ni kita nak buat video apa kita nak buat ini? Kita nak buat video masak chicken tender. So, hari ni kita nak masak, ya. Nak tolong abang masak? Ha. Hai. So, kita nak masak chicken tender ini. So, kalau kita nak buat tepung chicken tender yang homemade, saya akan buat. Korang tak payah nak beli kat luar. Saya akan ajar korang buat cara chicken tender. Okay, Pia nak tolong apa buat chicken tender? Asya. Okay, so kita nak buat, jom kita buat chicken tender. Okay, so kita nak buat tepung chicken tender. Senang je, korang boleh buat kat rumah, boleh try kat rumah. Kita ada nak buat tepung chicken tender, kita ada nak pakai 3 jenis tepung. Tepung jagung, tepung beras dengan tepung gandum. Tepung gandum ni tak kisah chop roast ke, chop sawah ke, chop apa-apa, chop lah. Asalkan tepung gandum. Ya, so selain tepung gandum, tepung 3 jenis tepung, 3 jenis tepung. So kita ada barang tambahan. Barang tambahan kita ada serbuk kari, lada sulah, kajun. Kalau korang tak ada kajun, korang boleh pakai, tak ada kajun pun tak apa. So oregano pula, apa ni? Betul lah. Betul lah. Oregano. Lepas tu chicken stock. So ini barang nak buat tepung chicken tender. So kita nak buat tepung chicken tender sebelum kita nak goreng ayam. Okay, jom. Okay, kita nak buat tepung chicken tender. So kita ambil tepung gandum lebih kurang, Pia nak ambil, letak. Oh, okey, ambil satu lagi. Hai, sikitnya. Okey, lukan 2,5. 2,5 tepung gandum, 2,5 sendok lah. So kita tepung beras ambil lebih. Tak apa, sebab dia lebih crunchy. 1, 2, 3. So 3 sendok tepung beras. Okey, tepung jagung. Tepung jagung ni lebih kurang 2 sendok. Setengah lah. Okay. Ya, nak juga. Okey, sabar. So kita masukkan barang ni kita masukkan dalam tepung ni. Oi, habis. Okey, masukkan ni. Okey, jangan masukkan. Ya. Okey. So, kita dah masukkan ni barang-barang. So, kita kacau dia lah. So, kacau dia sebati, sampai sebati. Hey. Oh, no. Sorry. So, kita masukkan, kacau dia sebati. Buat korang boleh, kalau korang nak pakai tepung bestari ayam goreng pun boleh je. Tapi ini saya ajar untuk manual punya cara nak buat tepung ayam goreng lah. Dia bukan boleh buat ayam goreng chicken tender. So dia boleh buat ayam goreng celup tepung pun boleh. Tapi tepung bestari tu, ayam goreng tu dia masing. Tapi korang kena tambah tepung lain pula. Bagi dia kurang masing. So kacau dia sebati.
No, no, no. Apa dia macam sisol? Okay, kita dah okay, kita dah sebatikan dia. So kita ambil ayam. Okay, kita dah siap tepung. So kita nak marinate ayam yang dengan tepung. So ayam ni semalam saya dah perap. Saya dah letak herb sikit, garam sikit, ketok sikit, apa semua sikit lah, semua perasa sikit saya letak. Saya perap satu malam. So kita nak ambil tepung ni. Okay, kejap ya. Pia pegang. Saya nak ambil tepung ni, nak letak sikit dalam ni. Okay, letak tepung sikit dalam ni. So kita masuk sikit tepung. Okay, sikit je, dah. Okay, dah. So kita dah marinate dia. So ambil tepung yang kita buat ni, letak sikit pada ayam. So kita letak air dia. So gaul dia. So gaul dia ni, tak. So gaul. Dia tolong tak air. Okay. Okey, cuba. So letak dia gaul bagi dia basah. Ya. So sementara korang buat ni, korang boleh panaskan minyak dulu. So letak sikit, bagi dia basah sikit tak apa. Okey. Dah. So kita dah campur sikit dengan air tepung ni dengan ni. So bila cara dia, kita salut ni, basahkan ni. So salutkan tepung, lepas tu salut lagi dalam ni. Lepas tu salut lagi yang tepung. Lepas tu baru goreng. So kalau nak salutkan yang tebal, kena 2 kali salut lah. Okay, ya tolong abang. Okay, ni okay, tolong tolong kacau. Tolong kacau. Okay. So basahkan dia tak apa. So lebihkan air sikit pun tak apa, boleh. So korang masuk je tepung ni dalam ni. So cara dia kan tangan kanan korang kan basah. So nak salut tepung pakai tangan kiri. Sebelum korang tepung ni, korang kena basuh dulu tangan. So gaul dia. Angkat senduk tu. Ya. Awak. Ya. Tak apalah. Anak tolong. Anak tolong buat chicken tender. No. Asyik. Kacau. Okay, dah salut yang tepung. So kita basahkan dia lagi. Dia letak dalam ni. Letak dalam ni. Okay. Dah jangan banyak sangat tepung. Ambil ayam je letak dalam ni. Bukan tepung. Okay dah. So kacau dia lagi. Kacau je dalam ni. So korang boleh tambah air sikit. Sorry lah kalau comot-comot. Okay, comot-comot tak apa. Comot-comot untuk kita makan sendiri tak apa, jangan bagi orang makan. So ni salutkan pertama. So kita akan buat salutkan kedua. So tolong Pia. Nak. Ya. Dah lah, jangan buat gitu. Okey, kacau dia. Kacau. Kacau ni yang tepung. Kacau lah, kau main gitu. Ya Allah. Kacau. So, kacau dia yang tepung. So, kacau yang tepung. So,
So macam ni. Nampak ni. Ketebalan tepung yang salutnya 2 kali. No. So, What's that? nampak ni. Macam ni. Sekejap biar. Sabar. Abang kacau dulu. Ya Allah. Awak ni saja main tepung ni. Habis ni tepung. So minyak pun dah panas. So kita minyak dah panas. So kita nak masuk ayam. So nampak ayam. Okay. Ni ayam. So kita masukkan ayam. Okay. Bismillah. So kita masuk sikit dulu. Okay, kita dah goreng ayam, kita dah masuk ayam. So, nampak? Kita jadi macam ni. Okay. So, kalau korang nak cuba tepung yang saya buat tu, boleh buat kat rumah. Boleh try kat rumah. So, korang boleh buat untuk anak-anak. Tak payah nak beli dah kat rumah. Cuma korang beli ayam je. Ayam, tepung. So kalau korang rasa malas nak pakai 3 jenis tepung tu, korang nak beli tepung dah siap, tepung ayam goreng dah siap pun boleh. Cuma korang tambah sikit tepung beras ke, tepung jagung ke. Sebab tepung bestari tu ia masing. So ayam ni nak masak dah. So lebih kurang korang tengok lebih kurang 7 minit ke 8 minit, 10 minit. Korang rasa boleh ayam ni dah macam terapung. Korang maknanya dah masak lah. So kita angkat je. Dia tengok. Wah. Ya. Ya, ambil tu. Okay. So, kita letak dalam ni. So, masukkan lagi ayam. So, masukkan lagi ayam. Habiskan ayam terus. Ya. Panas lah. Okay, kita dah masukkan ayam. So, kita ni tengah goreng ayam. So, sikit lagi nak masak. So, ya. Nak makan tak? Panas, okey. So, ayam ni dah masak. Okey, dah boleh angkat. So, korang boleh try kat rumah ni, chicken tender kita. Panas. Ya. Panas. So dah siap chicken tender kita. Ni tepung yang lebih tadi, korang boleh tapis dia, buang yang kadak-kadak tu. So boleh simpan, boleh goreng lagi ayam. Okey. Ayam boleh ubah. Iya. So kita nak ambil yang bawah. Nak tengok. Sebab atas ni panas lagi. Iya, okey. So inilah chicken tender kita. Okey. Lebih kurang boleh lah. Boleh korang makan untuk rasa yang nak. Chicken tender kita. Ui, panas lagi lah. Ya, ni. Nampak. Basah lagi. So inilah chicken tender kita. So korang
yang mana korang rasa boleh teringin nak makan chicken tender, korang boleh try saya punya resepi ni. Saya punya buat tepung homemade, saya buat sendiri. So kalau korang nak rasa, nak cuba, korang boleh try buat kat rumah. Okay, so sampai sini saja video kali ni. So jangan lupa subscribe, like dan share video ni. So jumpa next time video akan datang. Okay, bye bye Via. Bye bye. Bye bye.